Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang sedang tengok video Motomaniac. Kali ni kita nak cerita tentang something special sikit. Sebab apa? Sebab by the time korang tengok video ni, Retro Havoc memang semakin dekat. Yes. Retro Havoc tu adalah salah satu event yang memang paling besar dekat Malaysia dan dikenali dalam satu dunia. Dirankkan oleh Speed Hunters nombor 7 daripada diorang untuk event dekat dalam satu dunia. Event apa? Event kereta lah guys, of course. So Motomaniac memang setiap tahun akan menjadi salah satu official media partner untuk Retro Havoc, dan juga kita buka booth untuk jual merchandise collection yang kita orang keluarkan setiap tahun. Tapi tahun ni kita orang buat special sikit. Sebab apa? Kita orang keluarkan baju Motomaniac X Biadab Cult. Yes sir, let's go. Biadab adalah salah satu brand kereta yang mana bukan brand kereta guys, dia community kereta yang aku daripada sekolah lagi memang duk tengok Biadab ni sampailah sekarang, sampailah kita orang collab untuk merchandise collection kali ni. Jadi merchandise collection kali ni kita nak promotekan raw, ruthless, gore tentang street culture kereta. Jadi kita ada macam-macam. Kita keluarkan work shirt, kita keluarkan t-shirt, ada 3 design, kita keluarkan cap, kita keluarkan keychain, kita keluarkan double zip hoodie. Itu yang ramai orang nak sebab hanya 50 pieces sahaja yang ada dekat dalam satu dunia ni yang kita orang keluarkan. Macam baju ni 150 pieces saja. Siapa yang cepat dia 11. So hari ni aku nak cerita tentang top 5 best classic cars pick daripada Motomaniac sendiri. Mentang-mentang dah nak dekat dengan Retro Havoc. Jadi let's go. Tapi before aku dive in kat dalam topik kita ni dengan lebih mendalam, aku nak cerita kat korang, aku nak bagi tahu korang, kalau korang belum tukar bateri kereta korang ke bateri Astra, korang memang ketinggalan jauh. Sebab apa? Sebab bateri Astra memberi perlindungan khas lepas ni untuk korang yang ada bateri Astra. Kalau korang accident, cacat kekal ataupun ada kematian, korang dapat claim insurance up to RM7,000. Mana ada company bateri kat luar sana yang nak bagi insurance dekat korang kalau korang accident. Jadi this is the time untuk korang tukar bateri kereta korang ke bateri Astra. Sebab apa? Sebab harga dia memang murah, mampu milik, siap boleh bayar installment lagi kalau kau nak pakai, and kau tak perlu pergi ke bengkel pun. Kita orang sendiri datang ke kau, tukarkan bateri kereta korang dan memberi jaminan warranty selama 18 bulan. Jadi kalau korang tak dapatkan, memang korang rugi. Kalau korang pakai bateri brand lain, memang korang rugi sebab bateri brand lain tak ada warranty coverage dan juga tak ada bagi perlindungan GPA kepada korang. Jadi accident, kita orang accident siap bagi duit dekat korang. So kalau korang tak tukar, sila tukar sekarang. Jadi untuk kereta yang pertama, confirm lah aku pilih kereta JDM, kereta Toyota 2000 GT. Dikeluarkan daripada tahun 1967 sampai 1970. Hanya 351 unit kereta yang dikeluarkan and didatangi dengan enjin inline 6, dual overhead cam dan dikenali sebagai Japan's first supercar. Kereta ni dilayangi dekat dalam movie James Bond dan kereta ni juga merupakan salah satu kereta yang ditunjukkan dekat dalam satu dunia ni bahawa negara Jepun boleh buat kereta yang cantik, laju, handsome, lawa, semua benda boleh. Untuk kereta pilihan kedua, kita telah memilih kereta Ford Mustang First Gen yang dikeluarkan pada tahun 1964. Ford Mustang First Gen ni dikeluarkan dengan beberapa variant base model yang dilengkapi dengan enjin inline 6, tetapi dia ada satu model yang lagi legend yang orang panggil 429 Cobra Jet punya model yang dilengkapi dengan enjin V8. Yang itu yang semua orang suka. Enjin V8 bunyi garang, pergi padu, torque tinggi, memang semua suka. Kereta ni melambangkan the American freedom dan juga membuatkan performance affordable dekat dalam USDM punya market. Untuk kereta yang ketiga, semestinya kita pilih kereta Nissan lah guys. Kekasih hatiku, kekasih cintaku, isteriku. Kita tak boleh cakap isteri sebab apa? Sebab kita dah ada cincin. So kita tak boleh cakap isteri bro. So kekasih gelap hatiku, Nissan Skyline 2000 GTR. Kereta yang lebih dikenali dengan nama Aku Suka. Dikeluarkan pada tahun 1969 sehingga 1971 dengan enjin inline 6, 2.0 liter dual overhead cam. Ini adalah base model yang keluar untuk
2000 GTR Skyline ni. Kereta ni didatangi dengan raw racing feel, classic boxy design dan juga merupakan kereta rear wheel. Dia merupakan kereta rear wheel legend. Sebab apa? Sebab kereta ni juga telah start the legacy of GTR sendiri dalam scene Nissan lah. Sampailah sekarang ada Nissan GTR R35. R36 maybe soon coming. Memang ni pergi dulu. Aduh, buat hal pula kereta ni. Nak towing? Panggil je Bateriku.com. Untuk kereta yang keempat, kita pergi luar sikit daripada JDM punya scene. Kita masuk dekat dalam European punya scene. Kereta apa? Kereta Porsche 911 901. Dikeluarkan pada tahun 1964. Bernadikan enjin rear mounted air-cooled flat 6. Bukan calang-calang dia punya enjin. Kereta ni juga dikenali dengan dia punya unmatched balance dan juga timeless design. Kereta ni juga menjadi kereta yang refine evolution, raw power dan menjadi salah satu motorsport icon dekat dalam satu dunia ni. Dan untuk kereta yang terakhir, kereta Mazda RX-3 yang dikeluarkan daripada tahun 1971 sehingga 1978. Dia didatangi dengan enjin 10A. Dia bukan saiz bateri AA, AAA bukan. Ia adalah enjin Wankel. Yes, bukan Wankel. Enjin yang lebih dikenali adalah 12A Wankel engine dan juga dikenali dengan body yang lightweight. Selain daripada tu, kereta ni juga telah establish Mazda punya rotary legacy. Sebab apa? Sebab daripada Mazda RX-3 ni juga dia dapat dia punya nama, dia punya reputation dengan high revving rotary engine. Jadi dekat situlah Mazda build dia punya foundation untuk createkan lagi banyak enjin untuk kereta-kereta rotary yang lain macam RX-7, kereta 787B dan macam-macam lagi. So itu sahaja pilihan-pilihan kita orang kali ni. Jadi, kalau korang nak beli merchandise kita orang untuk event Retro Havoc kali ni, aku bagi tahu siap-siap, aku spoilkan dekat korang sikit. Booth Motomania akan berada dekat dengan main entrance Retro Havoc, dekat dengan official merchandise booth Retro Havoc. Dan kita orang punya booth akan buka hanya pada jam 11 pagi sehingga sold out. Jadi, kalau korang nak, korang kena beratur siap-siap. Kalau korang datang daripada pukul 9 pagi, daripada pukul 9 pagi lah korang kena beratur untuk mendapatkan merchandise yang terbaru. Sebab kali ni memang kita orang buat, design ada beberapa tapi kuantiti sangat sikit. 150 pieces, hoodie 50 pieces, cap 50 pieces. Memang sikit. Jadi aku rasa by tengah hari dah sold out lah. So kalau korang nak, korang datang beratur, beli siap-siap, tunggu dapatkan apa barang yang korang nak untuk menjadi salah seorang Maniacs. Jadi itu sahaja daripada aku, Mike di Motomaniac. Kalau korang nak tengok lagi video macam ni, jangan lupa like, subscribe dan share. Dan jangan lupa juga tukar bateri Astra untuk kereta korang. Sebab apa? Sebab Astra dah memberi perlindungan kepada GPA, Group Personal Accident, up to RM7,000. Mana ada company bateri yang kat luar sana yang buat benda ni? Hanya Astra Batteries sahaja. Jadi itu sahaja daripada aku. See you in the next episode. Apa-apa Roger. Ciao.